Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hai, saya Alif High Cancel Dan saya Zakwan High Cancel. Kami dari rancangan ZCT Talk. Kali ini kami akan membawakan episod khas berkenaan budaya tradisi di Negeri Sembilan. Dan sekarang kami sedang berada di Kuala Pilah, Negeri Sembilan. Jom ikut kami. Di sinilah terletaknya tempat kelahiran bagi tokoh bahasa terkenal negara iaitu Pendeta Tan Sri Dr. Haji Zainal Abidin atau juga dikenali sebagai Pendeta Zabah. Terletak Zabah menjadi simbol perkembangan yang amat penting bagi sejarah bahasa Melayu. Istana Lama Seri Menanti mempamerkan keindahan seni bina Minangkabau. Ia juga menjadi lambang warisan dan identiti bagi Negeri Sembilan. Jika anda berkunjung ke Negeri Sembilan, jangan lupa untuk mencuba hidangan salai. Daging atau ayam disalai di atas bara api untuk menghasilkan aroma yang unik. Kemudian, ianya dimasak dengan kuah lemak cili api yang pedas dan berlemak. Inilah antara keistimewaan makanan tradisional ini. Jadi, inilah daging salai yang kami beli tadi. Masak lemak cili api adalah makanan tradisi untuk Negeri Sembilan. Siapa yang belum cuba tu wajib cuba tau. Sedap tau. Malaysia di mata kami bukan sekadar sebuah negara. Malaysia ialah warisan yang penuh budaya dan sejarah. Begitulah Malaysia di mata kami.